Dah penat jadi babysitter dekat site sendiri? Hari-hari nak kena turun site. Bukan sebab nak pantau, tapi sebab takut kontraktor buat silap. Kan? Sebagai interior designer, kerja anda sepatutnya design. Present idea, cari klien baru. Tapi sebab anda tak jumpa partner kontraktor yang betul, anda terpaksa jadi site supervisor tanpa gaji. Memang penat. Memang burn out. Saya kat sini bukan nak ubah game tu. Saya bukan nak jadi sekadar kontraktor yang tunggu arahan. Saya partner yang faham design intent anda. Saya jaga technical side, anda jaga vision klien. Projek siap, anda tenang, klien pun happy. Biar saya jaga site, anda jaga design. Kalau nak projek jalan lancar tanpa anda perlu turun site hari-hari, WhatsApp saya. Follow hukum untuk next progress seterusnya.